Sangat cantik. Hari tu tali jam tu aku tukar sebab dia dah macam kotor sikit dekat sini, macam rosak sikit. So kita tengok berfungsi ke tidak semuanya. Alhamdulillah berfungsi. Jadi kalau korang nak beli jam-jam yang limited edition, bear in mind yang kalau jam tu ada kerosakan, memang boleh repair. Aku tak perlu bayar 1 sen pun, termasuklah kos postage. Tetapi korang kena bersabar untuk menunggu. Jam ni waktu menunggu dia sama macam aku repair kereta Proton aku masa accident. Hampir total loss masa tu 4 bulan. So aku buat post video ni bukan sebab aku Tok Thomas. Pada aku sangat suka dia punya after sale service. Dia punya WhatsApp balas memang laju. Walaupun aku marah dekat dalam WhatsApp tu, tapi dia balas still professional. Dia tak marah balik pada aku kan, sebab dia mungkin faham lah kot, tunggu tu terlalu lama kan, selama 4 bulan. Cuma untuk Thomas, you can do better. Saya pun tak pandai sangat, tapi mungkin korang boleh percepatkan urusan untuk repair sesebuah jam itulah. Mungkin kalau 2 bulan saya rasa consider okey lagi. Sampai 4 bulan terlalu lama lah untuk saya menunggu. Tapi bila dah sampai, memang puas hati sebab jam dia semua berfungsi dengan baik. So thank you Thomas. Thank you Thomas. Thank you Thomas. Dan thank you to my wife sebab belikan jam ni untuk saya. Terima kasih. So itu saja jam ni. Korang tengok lebih kurang kan. So ini adalah jam daripada Madinah, yang ini jam daripada Thomas, dan harga yang ini jauh lebih murah lah. Dan yang ini jam Thomas ni memang kualiti dia memang kita boleh rasa sangat-sangat berkualiti. Walaupun jatuh daripada tinggi aku kot, setinggi aku 1.5 1.6 meter tu, jatuh direct macam tu, depan langsung tak pecah. Cuma dalam ni hari tu dia punya bahagian saat ni kot dia tercabut. So bila tercabut aku minta dia tolong repair lah. Dan Alhamdulillah prosesnya sangat mudah. Walaupun beli dekat TikTok, boleh claim semua macam biasa. So sistem diorang bagus. Cuma servis untuk repair tu mungkin sedikit lambat. Kalau korang boleh tunggu, korang boleh beli jam Thomas. Okay, itu saja.